apabila mereka menyerang pasti. Kenapa saya sebut serang? Kerana tidak ada apa masalah pun dengan pasti yang ada hari ini. Tidak ada satu buah pasti pun yang mengajar anak-anak ilmu yang sesat. Tak ada. Tidak ada sebuah pasti pun yang melahirkan seorang militan ekstremis. Tidak ada. Puluhan tahun, lebih 40 tahun pasti wujud untuk melengkapkan pendidikan rakyat. Ada kelompangan dalam kerajaan. Kerajaan tak mampu buat semua perkara. PAS menawarkan pendidikan prasekolah yang namanya pasti khusus untuk anak-anak ahli PAS sebenarnya. Tapi bila orang lain tengok, anak orang UMNO tengok, dia hantar anak dia masuk pasti. Anak orang UMNO hantar masuk pasti. Tapi mak ayah UMNO, tak apa, kita terima. Kerana itu tanggungjawab kemanusiaan. Tapi bila dia cuba untuk mengusik pasti, buat soal siasat, terjah ke premis-premis pasti yang terbaru diumum oleh Timbalan Perdana Menteri, Presiden UMNO, tubuh jawatankuasa nak siasat tauliah guru-guru pasti. Silakan. Kita tidak takut kerana kita tidak menyeleweng. Kita tidak akan tutup pintu untuk kamu nak siasat sebab kita tak takut, kita tak menyeleweng. Tapi awas, kalau kamu jadikan ini sebagai senjata politik kamu untuk menutup pasti, untuk menewaskan PAS, untuk menyekat kemarahan perjuangan PAS, awas. Waktu itu kalau kamu buat begitu, kita berada di barisan paling hadapan. Kita akan pertahan lawan sampai kamu tewas tersungkur di Putrajaya. Allahu Akbar. Jangan main-main dengan kami. Di mana kekuatan pasti? Kekuatannya pada guru-gurunya yang ikhlas. Keikhlasan itu jauh mengatasi imbuhan bayaran yang diterima, derma sumbangan. Keikhlasan inilah yang menjadi kekuatan utama yang tidak ada pada mereka. Pengiktirafan ini sedang berlaku secara tidak langsung kerana inilah asas dalam perjuangan menyampaikan dakwah. Inilah dakwahnya sehingga diterima sedikit demi sedikit, tahun demi tahun, bulan demi bulan, masyarakat mula memahami apa itu Islam.